Kali ini berada di Maiding Tunjung. Hai. Oh ni sak belum. Tino. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube Zakri Khalis. Alright gang, vlog kali ini berada di Maiding Besar, Maiding Tunjung. Saja Shopee Raya. Lama dah aku tak buat vlog. So hari ni aku kembali aktif buat vlog balik. So harap enjoy lah di dalam Maiding ni. Alright, jom kita tengok. Ya. Hai. Oh ni sak belum. So jom kita enjoy lah vlog kali ni. Aku tak tahu vlog apa aku buat, tapi aku masih montah-montah lah. Tino. Sudah ya. So aku berada di Maiding lagi. Aku nak edit video tu, aku nak edit video mereka, aku nak tolong follower lah, nak bagi baju Melayu percuma. Jadi saya mula tengok di TikTok aku dah. Jangan ambil gambar ya. Jangan ambil gambar, tinggilah jarak situ. So boring. Alright gang, so lah ni pukul 4.54. Aku dah sampai rumah, penat gila, panas, tak boleh ke apa pun di Maiding saat ni. Jadinya pukul 5 ni aku nak tubik pergi Bazar Ramadan. Mata lepas tu buka puasa di Pengkalan Ceper. Alright gang, bye. So alright gang, takkan mic, kena kecek dia sikit. Kita nak pergi ke Pasar Ramadan Pengkalan Ceper. Lah ni pukul 5.53. Alright. So kita nak pergi ke Pasar Ramadan, boleh jumpa. Kemungkinan tak buat vlog sangat ke Mogo. Belum ni pun aku buat banyak lah vlog di Pasar Ramadan Kuala Lumpur ni. Jadinya ada tu je lah, aku nak ayat gitu lah vlog aku ayat kita. Okay, aku lupa nak ikut segmen lagi. Aku lupa nak ikut segmen hari. Benar hari ni adalah 15 hari bulan pukul 5.53. Ramadan yang ke-14 lah. 15 hari bulan Ramadan 14. Okay, Ramadan yang ke-14. Jadinya 14 hari dah kita puasa. Segmen tu puasa dah tinggal dah 15 hari, 14 hari ni. Tak. Jadinya kemungkinan tak ada vlog lah di Pasar Ramadan pun. Tak lah, tengok kalau aku suruh aku nak rekod, aku rekod. Kalau tak pun tak apa nama tengok dah vlog di Pasar Ramadan belum ni. Jadinya vlog aku santai gitu lah hari ni. Okay. Alright. So gang, letih dah ni pukul 9.51 dah. Selesai dah beli bazar Ramadan. So ni yang kita beli. Ada lagi batu ada kita ada lagi. Okay, so segmen aku beli nasi kerabu. Adalah kuih-kuih sikit. Air kopi ganteng. Okay. So alright gang, aku sudah nak klik ke rumah aku di Kementerian pukul 8.21. Okay gang, lali 8.21. Jom kita pulang ke rumah dulu. So gang, lah ni aku berada di Pasir Mahal ni. Pasir Mahal ni saya ingat aku nak cari baju. Nak tengok baju raya mami aku minta. Saat ni aku balik daripada PC. Terus mai sini lalu. Yang ambil ya, terus mai sini lalu. Alright. esok tak seindah
jangan pergi, kita tetap